Dah guna Alora pants dengan sok dah 2 bulan. Mula-mula bulan 8 sebenarnya. Bulan 8. Mula-mula saya tahu ni daripada makcik saya. Sebab mak saya mula-mula pakai sebab kaki dia cramp. Malam-malam kaki dia cramp. Lepas tu makcik saya suruh dia beli and pakai. Lepas tu dah hilang cramp dah mak saya punya kaki. And then saya pun start lah beli sok dengan pants. Dah pakai 2 bulan, tapak kaki dah memang tak sakit dah bila kita bangun pagi. Lepas tu sekarang ni pelipat pun dah kurang dah. Yang tapak kaki tu memang 100% dah hilang lah. Bila kita bangun pijak tu dah tak sakit dah. Yang pelipat tu beransur pulih lah dengan Alora sok dengan pen lah. Itulah. So, selain daripada sakit pelipat tu, apakah manfaat yang dapat di samping itu? Badan rasa macam mana, ringan ke? Badan rasa ringan lah bila jalan tu. Tak adalah slow, dah laju lah kita nak jalan tu ke mana-mana. Itu je lah. Dulu rasa macam kalau kita nak buat kerja bila kita dulu tak pakai tu, buat kerja lama sikit, sakit tapak kaki dengan sakit pinggang. Ni tak ada dah sakit dah tapak kaki tu. Bila kita buat kerja banyak pun tak ada dah sakit dah. Tak adalah bergantung pada ubat. Kalau tak bila sakit kita nak makan painkiller kan. Ni tak ada lah dah. Tak ada makan dah. Lama dah tak makan painkiller dah. So painkiller pun tak berapa elok untuk kita kan. So pakai ni lah sok dengan pants lah untuk merawat kita lah.